Cek, 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 itulah bunyi cicak. Cek, 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 maka jawab ibu cicak. Bunyi cok, cek. Halo dan Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So hari ini saya akan main game Car Simulator 2. So agak lama juga saya tak main game ni. So hari ini saya akan main balik. Sebab apa? Saya ada rumah baru untuk mereview dalam game ni. Okay guys, so agak lama jugalah saya tak main game ni, sampai kan kereta pun dah banyak saya beli tanpa rekod. So tanpa melengahkan lagi masa, tanpa basa-basi, jomlah kita main sekarang. Let's go. Okay guys, so kat sini kan saya kata tadi saya ada banyak kereta beli kan. Okay, ini kereta saya sekarang. Ni kereta macam biasa, yang ni pun biasa. Yang ni yang baru. Yang ni sebenarnya aku tak beli tau. Dia dapat daripada daily pass. Daily pass. Daily reward orang panggil. Yang ni pun sama. Yang ni memang dah lama. Nissan GT-R. Yang ni sebenarnya saya nak rekod sebenarnya, buat konten pasal Nissan GT-R. Tapi saya nak buat dengan adik saya. Terpaksalah tunggu adik saya. Sekarang ni adik saya sekolah. Jadi kita biarkan dulu Nissan GT-R ni. Sebab saya tak akan pakai Nissan GT-R yang ni. Saya pakai Nissan GT-R yang lama tu. So yang ni Supra biasa. Yang ni Supra baru, yang Fawaz pernah gunakan kan guys. So hari ni aku rasa aku nak guna kereta ni. Nampak dah dia saja nak buat efek. Nampak seram. Macam evil car. So tak apa melengahkan lagi masa, jom kita start single player. Rumah tu pun yang saya kata saya nak review, rumah tu pun sebenarnya saya dapat daripada daily reward guys. So sebelum kita pergi ke rumah baru tu, kita nak beli satu kereta lah dulu guys. Ini rumah yang saya dah beli sebelum ni, tapi saya tak review. Tidak mengapa, nanti ada masa saya review lah sikit-sikit. Ni rumah dia. Rumah dia agak kecil, besar sederhana lah orang panggil, dan dia tepi pantai. So kita pergi beli satu kereta guys. So kita beli satu kereta. Kita pergi kat mana? Ni ada yang best. Macam tak ada. Ni okey, ada yang ni. Yang ni Range Rover guys. So let's go. Kita pergi kat kedai tu sekarang. Agak dekat je. Dekat sini. Ya, di situ guys. Sorry agak lag sikit sebab aku buat maksimum grafik dan saya malas nak turunkan grafik. Nampak realistik kan? Okay. Buy Angry Supra. Tiba. So kat sini kita ada Bugatti Chiron. Bugatti Chiron kena beli pakai duit betul guys. RM45. Baik aku beli Robux. Dan kita try masuk dalam dia je. Wah, ini interior Bugatti Chiron guys. Lain macam. Nanti saya akan buat konten pasal Bugatti, tapi bukan Bugatti yang ni lah. Bugatti ni kena bayar, so saya tak nak. Mana Range Rover? Ni dia guys. Ya, ini Range Rover dia. Kita tengok engine dia. Besar gila engine dia. Lain macam.
Dan side mirror dia pun agak besar. Ni signal dia. Okay, kita buka pintu. Ambil kau, kita buka sekali dua. Dan ini interior dia. Wah, lain macam. Besar guys, besar. Tengok daripada belakang, interior belakang. Widih, tengok belakang ada aircon guys. Ya, ada lagu lagi kalau kau nak buka guys. Agak sesuai untuk kereta orang kaya. So kat sini tempat isi minyak. Bonet dia agak luas. Oh, dia buka macam ni. Oh, dia buka macam yang ni. Dia buka bawah macam helak. So kita tengok jap. Oh, ni steering dia. Okey, kita beli sekarang. Duit kita banyak. Kita pakai happy mode je nak main game ni. Okey, so kita dah beli. So kita nak pergi custom dulu jap. Jom. Dia punya sport rim dia agak nice, bergelipat. So kita lalu jalan kecil. Ini jalan kecil dia. Jalan kecil dia. Kita akan pergi upgrade kereta ni. Meow. Okey. Okey, kita pergi sini. Kita pergi sini. Alah, lampu merah lah pula. Okey, nasib baik dia aku datang terus lampu hijau. Okey, jom. Okay, let's go. Oh. Weh, alah slow sangat. Tak apalah, kita nak pergi custom kan. So, mungkin saya akan skip part ni. Tak skip, fast forward. Okay, saya akan skip. So, ciao. Saya akan skip. Bye. A few moments later. Okay guys, so saya dah siap upgrade kereta ni. So kita pergi cat. Belah lah. Kau tak reti nak break ke? Aku marah aku. Dah lah bulan Ramadan. Tapi nasib baik Ramadan dah habis. Ramadan dah nak tinggalkan kita guys. So kalau saya tak sempat nak buat video sebelum raya lagi, mungkin ada video sebelum raya tu. Saya akan buat macam drama tak drama. Dia macam sambil buat drama sambil main game. Dekat dalam game, game drive my karak yang saya pernah main tu. So nanti saya akan record. So sekarang ni kita nak cat Range Rover. Mana putih lah. Putih is good. Ush, yang ni lagi berkilat guys. Wah, ambil kau. Kita tinted gelap sikit. Okay. Sport rim nak warna hitam. Ush, lawa juga hitam. Hitam lah. Okay. Yang ni apa ni? Oh, biarlah ori. Yang ni apa? Oh, yang ni kita boleh letak stiker. Okay. Kita ada yang best di sini. Lagu. So inilah Range Rover kita guys.
Iklan. Okay guys, so kita dah habis cat. Ya, inilah kereta guys. Kereta kita. Ya, ni Range Rover kita. Ya, itu dia. Agak cantik. So kita nak pergi ke rumah itu. Jom. Rumah tu tak jauh pun. Aku tahu location dia. Ini rumah dia. Ya, set marker. So kita lalu kat sini kot. Okay, laju. Aku dah upgrade dah kereta ni, so jangan risau. Alamak, tak sempat. Okey, sempat. Nasib baik. Kalau tidak dah terlepas tadi. Yang wow, lagging lajunya. Allah. Habis. So kita dah nak sampai, lagi 300 meter je. Lagnya ya Allah. Nasib baik aku sempat break. Lag gila guys. Sebab apa? Sebab aku tengah rekod. Tak kisah lagi apa yang Roblox ke tu ke ni ke, dia akan lag guys. Sekejap Okay guys, so kita sambung. So inilah rumah kita. Dah sampai. Allahu Akbar. Ush, dia terbuka pintu bagangan sendiri. So kita parking dulu. Okay. Kita parking nampak style sikit lah guys. Barulah. Okay. So kita keluar. So inilah rumah kita. Yes. So kita harus tour lah sikit rumah ini. Okay. Ush. Yang ni garaj dia. Garaj dia tak besar sangat. Okay guys, so kita sambung. So inilah garaj dia. Dan ini dia punya, kita boleh letak barang-barangan lah. Macam spana. Untuk kalau kereta rosak, kita boleh beki kat situ. So kita bawah kita tak explore penuh lagi. So inilah dekat bawah. So dia agak simple je rumah dia. Ini peti ais ni tak boleh buka. Ini pasu. Dan ini tempat memasak, ada sinki. Dan ini almari atas untuk simpan stok makanan. Bawah ni pun sama. Dan ini tempat, memang dah ada dapur kat sini. So ini kita ada sofa. Cuma tak ada TV je guys. Kesian. Ini gambar apa ni? Tak tahulah. Hiraukan sahaja. Dan ini lampu dia. Bulat guys. Bulat. So yang ni, what the heck? Ada gambar bunny. So kat sini ada apa ni? Ni gambar apa ni? Tak tahulah.
Dan ini gambar pantai. Jom kita keluar kejap. Kita ada apa panggil ni? Beranda betul lah beranda. Kat sini kita boleh letak. Ni ada kerusi healing. Dia buka auto lampu dia. Dan mentang-mentang dah nak malam dia buka auto. Kursi dia kayu. Aku tak tahulah selesa ke tak nak duduk kat situ. Kadang-kadang kursi macam tu pun boleh tertidur kalau ngantuk sangat. Yang ni ada TV guys. Kita duduk. Nak duduk. Okey, kita tengoklah TV. TV apa ni? LG. Aku main sebut je TV. Ni ada meja untuk nak letak barang ataupun kita tarik ke sini. Kita tarik meja kat sini kan. Lepas tu kita buat meja makan. Makan ramen ke, makan Maggi ke kan. Makan nasi ke kat situ. So rumah ni tak ada apa-apa sangat. Just rumah biasa. So kita explore kat luar pula. Allahu Akbar. Kita tutup. Okey, ni pokok apa ni? Pokok dia kotak guys. Lain macam weh. Ni pokok birch kot tak silap aku. Sebab dia daun putih kan. Daun putih. Apa batang pokok dia putih. Yang ni. Ni pokok besar ni. Belakang ni. Aku rasa kita boleh renovate lah rumah ni. Itu pun kalau boleh lah. So tak ada apa-apa sangat kat luar ni. So mungkin saya akan review rumah lain nanti. So apa lagi nak review? Okay, pagar dia agak menarik. Okay. So inilah rumah dia. So saya nak ambil gambar untuk buat thumbnail. Okay. So inilah rumah dia. Boleh tinggi lagi tak? Boleh jauh lagi tak? Kita boleh macam ni. So inilah dia rumah kita dengan kereta baru. Aku rasa kereta ni tak cerah sangat. Aku kena buka lampu kejap. Buka lampu. Okey dan kat signal lah juga. Nampak cerah kan. So kita pergi jauh-jauh. Kita ambil gambar. Jauh sangat ni. Dekat sikit. Dekat lagi. Okey. Kita buat view tepi pantai lah sikit. Allah. Okey, so done. Okey, inilah rumah baru kita. Mungkin saya akan review lagi rumah lain. Dan mungkin aku akan buat konten lain mengenai kereta dengan Fawaz. So, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Korang jangan lupa subscribe channel ni. Dan jangan lupa like, share, komen. Apa-apa je lah yang korang boleh tekan kat situ. Dan komen, please komen positif. Jangan komen negatif. Kalau tidak aku kick ke. Tak ada saja. So, ciao, gerak lupa Rogers. Selamat berpuasa dan selamat berbuka.
kacau. Gerak lu Papa Roger.